Cerita ini bermula pada tahun 2019 ketika seorang lelaki bernama Hakim yang juga pemandu lori berusia lewat 30 tahun. Hakim sedang mencari rumah sewa di kawasan Gopeng, Perak. Kehidupannya sebagai perantau menjadikan dia tidak terlalu cerewet. Asalkan murah dan ada tempat berteduh, itu sudah cukup buat Hakim. Maka apabila seorang rakan sekerja bernama Man memperkenalkan sebuah rumah teres satu tingkat dengan sewa cuma RM300 sebulan, Hakim terus bersetuju. Rumah itu kelihatan biasa-biasa saja. 3 bilik, ruang tamu sederhana, dapur kecil. Yang lebih menarik, kawasan taman itu kelihatan tenang. Pemilik rumah, seorang lelaki tua bernama Tok Din, hanya memberi satu pesanan ketika menyerahkan kunci. Kalau malam dengar bunyi pelik-pelik, jangan jenguk, buat tak tahu. Hakim cuma senyum. Dalam hatinya, dia fikir Tok Din sekadar paranoid. Malam pertama, suasana memang senyap, terlalu senyap. Seolah-olah bunyi dunia terhenti di kawasan itu. Tiada lolokan anjing, tiada simfoni cengkerik. Hanya kesunyian yang pekat membalut rumah-rumah sekeliling seperti kain kafan. Pagi esoknya, Hakim berjalan sekitar taman. Rumah-rumah lain kelihatan elok tapi pelik. Tiada satu pun kereta, tiada langsir yang terselak, tiada tanda-tanda kehidupan. Mungkin semua pergi kerja dan ada yang ke sekolah kot, hati Hakim berkata. Malam kedua, gangguan bermula. Jam 2:43 pagi. Bunyi kerusi diseret dari rumah sebelah kedengaran perlahan-lahan seperti ada seseorang yang sengaja melambatkan gerakan itu. Kemudian suara perempuan mengilai, bukan tawa biasa tetapi tawa yang serak, retak, seolah-olah tekaknya pernah patah. Menyusul pula tangisan bayi diselang-seli dengan bisikan-bisikan dalam bahasa yang tak dapat dikenal pasti. Hakim menjenguk keluar jendela. Rumah sebelah gelap seperti kubur, tapi bunyi itu masih kedengaran dari dalam. Ketakutan mula menjala. Malam ketiga, Hakim dikejutkan oleh ketukan halus di pintu belakang. Bila dia menjenguk melalui langsir, tiada sesiapa. Namun saat dia berbalik menuju ke bilik, sesuatu menantinya di ruang tamu. Makhluk itu berdiri di celah bayang. Tingginya hampir cecah siling. Tubuhnya kurus, terbungkuk. Rambut panjang hitam legam menutup muka. Tangan menjulur, jari panjang melengkung seperti ranting mati. Ia tak bergerak, tapi Hakim tahu ia sedang menunggu. Hakim terkaku, jantungnya berdegup laju. Bau tanah basah bercampur darah lama yang telah beku memenuhi ruang tamu. Dalam beberapa saat, makhluk itu hilang. Pagi itu juga, Hakim keluar dari rumah tanpa mengemas apa-apa. Dia terus pandu keluar dari kawasan itu. Apabila dia cuba hubungi Tok Din, nombor telefon yang diberi muncul di skrin sebagai nombor tidak wujud. Seminggu kemudian, Hakim dan Man kembali ke lokasi rumah itu. Tapi yang mereka temui hanyalah padang lalang. Rumah-rumah yang dulunya tersusun kini tinggal rangka reput, penuh semak dan pohon liar. Tapak rumah yang pernah diduduki Hakim hilang. Hakim menunjukkan gambar yang pernah diambilnya dari dalam rumah itu kepada Man. Tapi gambar tersebut kini cuma paparan hitam kabur.
Sejak dari hari itu, hidup Hakim tak pernah tenang. Kadang-kadang, tengah memandu lori malam-malam, dia terdengar suara perempuan berbisik di telinganya. Ada satu malam tu, bila Hakim pandang ke cermin sisi, dia nampak wajah pucat di luar tingkap penumpang mengikut lori tu mata terpejam. Mulutnya terbuka luas seolah-olah menjerit tanpa suara. Dan malam-malam tertentu, dalam mimpinya, dia kembali ke rumah itu. Terdengar kerusi diseret, tangisan bayi. Dan makhluk itu berdiri menunggunya.